bayi lelaki berusia setahun maut manakala 8 individu lain cedera selepas terbabit kemalangan dekat Plaza Tol Bukit Kajang pagi tadi. Bayi lelaki berusia setahun maut manakala 8 individu lain cedera selepas terbabit kemalangan dekat Plaza Banyak betul kemalangan dekat sekarang ni lagi-lagi baby. Betul ke car seat ni penting untuk kanak-kanak? Setiap kali nampak berita macam ni, mesti dia tanya-tanya. Betul ke car seat ni penting Atau ia sekadar pilihan ibu bapa? Hari ni saya nak kongsikan mengenai kepentingan menggunakan car seat pada ibu bapa dan juga bayi. Jom kita tengok. Tahukah anda, car seat merupakan satu alat kunci keselamatan khas yang direka untuk bayi dan kanak-kanak ketika berada di dalam kenderaan. Fungsinya ialah untuk melindungi bayi daripada kecederaan serius sekiranya berlaku pihak mengejut ataupun kemalangan. Car seat ini bukan hanya sekadar aksesori dan pelengkap dalam kereta, tetapi merupakan alat keselamatan yang boleh membantu menyelamatkan nyawa. Lagi, kenapa car seat ini penting untuk bayi dan kanak-kanak? Pertama, ia dapat mengurangkan risiko kematian jika berlakunya kemalangan. Kedua, ia boleh mengurangkan kecederaan serius kerana bayi akan berada dalam kedudukan yang selamat di dalam kereta. Yang ketiga, car seat memberi sokongan kepada kepala, leher, tulang belakang bayi yang masih lemah. Bukan itu sahaja, car seat juga dapat mengelakkan bayi daripada tercampak ketika brek mengejut atau jika berlaku pelanggaran. Walaupun car seat telah digunakan, masih banyak ibu bapa yang melakukan beberapa kesilapan tanpa sedar. Antaranya ialah memangku bayi ketika memandu. Walaupun ia terasa lebih selamat, sebenarnya ia sangat berbahaya jika berlaku brek mengejut atau kemalangan. Selain itu, ada juga yang memasang tali car seat yang terlalu longgar. Tali yang tidak kemas serta tidak dapat melindungi bayi dengan baik. Jadi, pastikan kita bukan sekadar mempunyai car